elakkan pergi tempat-tempat yang tak perlu. Elakkan pergi tempat-tempat yang tak perlu. Sebab macam video tadi ni, budak ni bagi tahu. Itulah, nasib dia kena tangkap kat sini. Kalau dia tak kena tangkap tadi, tak tahu apa jadi kat festival tu. Mesti ramai yang kena. Sebab reporter tu cakap dia nak pergi dataran nilai. Dia lari tang sini. Dia lari tang sini. Kau nak tangkap depan tu. Dia dapat dah. Dah dapat dah, tapi dalam motor dia ada bom. So, faham? Saya tak bolehlah cerita detail. Korang ni kan suka pancing-pancing aku, korang ni. Faham tak faham ni? Dapat tak dapat ni? Hidden message dia dapat tak? Kau dapat tak hidden message dia ni? Dia ada 2 hidden message ni. Dua hidden message dia. Pertama, tempat apa? Keduanya, barang apa? Pertama tempat, kedua barang. Pertama tempat, kedua barang. So, elakkan pergi tempat. Macam budak tu bagi tahu. Sebab berkemungkinan ada barang. Faham tak? Tak perlu tak payah pergilah. Yes. Saya tak tahulah. Kan? Macam saya tengok movie Tamil lah. Cerita Cenai lah. Movie Tamil Cenai tu. Episod berapa? Saya lupa episod berapa. Dah tak ingat sangat lah. Kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok kan. Itu masalah tu. Episod berapa ingat balik. Yelah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Tapi cerita Cenai ni, Mafia Cenai ni, ada satu part tu, episod berapa? Episod 12 ke 13. Dia dekat pelabuhan. Bukan pelabuhan. Ferry terminal. Dia dekat ferry terminal. Dia ada festival kan. Lepas tu daripada pemberontak ni lah. Dia buat lah. Macam tu lah. Cerita Cenai lah. Ni cerita movie Cenai. Tapi itulah, saya cerita pasal movie pun walanun koyak guys. Lepas tu dia kata apa? Bodoh lah. Dia orang pergi percaya. Dia ni cerita pasal movie pun dia orang percaya. Nampak tak guys? Korang nampak tak betapa bodohnya dia orang ni? Saya cerita pasal movie Cenai, saya cerita pasal Gotham City, pasal Batman. Dia orang ni bodoh tau, benak otak tau. Sebab tu dia kata apa? Bodoh. Yang dia orang dengar pun pergi percaya. Dia cerita pasal movie pun korang percaya. Dia cerita pasal Batman pun korang percaya cakap si Mawas tu. Nampak tak? Dia orang bodoh. Dia tak faham. Sebab itu dia sokong Anwar Ibrahim. Guys, gini lah guys, saya tanya korang lah. Ada 4,200, ada 2,300 kat muka buku ni. Bodoh tak bodoh cium spender? Buat live cium spender, bodoh ke tak bodoh? Come on. Aku nak isap okok dah ni lah. Bodoh ke tak bodoh cium spender masa live? Bagi tahu dekat saya. Semata-mata untuk dapatkan view yang ramai, beribu-ribu, engkau kena cium spender. Spender siapa tak tahulah. Bodoh ke tak bodoh? Bodoh. Mana ada? Kita spender sendiri pun kita tak cium. Kan korang cium spender kau? Kita spender sendiri pun kita tak cium. Apa kejadah kita nak cium spender kita? So itulah kelompok yang ada guys. Ni geng, semua geng saling kongkang. Ni semua saling kongkang punya geng. Jadi dia orang koyak tu, koyak. Kesian lah. Bodoh. Dia orang bodoh. Dia tak tahu, tak apa. Dia orang tak tahu, tak apa. Kalau dia orang tahu pun bahaya juga. Kan? Sebab kita cerita pasal Mafia Cenai, kita cerita pasal Gotham City. Dia tak tahu. Dia orang tak tahu. Dia orang benak bodoh. Bagus juga dia tak tahu kan. Tiba-tiba buat tahulah. Tengok Acap. Acap kalah lah guys. Guys, ramai orang gerik tahulah
Orang Gerik, orang Lenggong ni mostly dia orang kenal rasa. Memang tu daripada dulu terpaksa punya permainan. Sebab tu bila Acap ni nak bertanding, itu hari dia bertanding kat Gerik dah kalah. Ini Acap nak bertanding dekat Gerik lagi. Guys, bungkus. Ada orang Gerik ke sini ke? Ada orang Gerik tak? Ni PRU ni Acap bertanding lagi sekali kat Gerik. Kau orang nak undi Acap ke? Come on. Kan orang Gerik pun tak undi dia. Ya. Ada pula nak undi lah. Guys, kalau kita dah tengok dia tu munafik, apa sebab kau nak undi dia? Munafik. Gila apa? Bertanding dekat Tumpat kan? Dia wakafkan diri dia untuk Tumpat. Bertanding dekat Pasir Putih, dia wakaf. Bertanding dekat Gerik, dia wakafkan diri dia dekat Gerik. Habis tu yang kat Tumpat wakaf dekat Pasir Putih tu macam mana pula tu? Macam mana tu? Jangan monyet, jangan. Anak-anak Gerik, kita ajar lagi sekali ni kali. Kita buat kerja kita. Okey. Alah, ni apa benda lah dia ni ya. Ini bukan game suspender ni ya. Apa lah, nak sedap PMI. Macam saling kunyit lah kau ni. Saling kunyit macam gitulah. Tapi dia bagi voice. Oops. Saling kunyit tu buta huruf. So dia mengayat, dia tak type. Dia bagi suara, voice. Dia bagi voice. Tapi tak adalah dia kata nak isap play, tak ada. Dia tak cakap macam tu. Takkan dia tu kata isap play, tak, bukan. Dia gayat lah, datang rumah, nak tengok depan-depan. Serah dia dapat info tau. Tapi info ni tak sahih lah. Kalau kata mana info ni, info tak sahih. Ni bukannya propaganda, ni info. Korang tak terkejut ke tiba-tiba KJ tak dilantik dalam kabinet? Kan sebelum tu kan kecoh, KJ bakal dilantik dalam kabinet, KJ bakal dilantik menteri, KJ bakal. Tiba-tiba nama KJ tak ada. Kau tak pelik ke? Come on, fikir sikit. Ya, kan sebelum tu kan KJ bakal dilantik. Tiba-tiba KJ memang kalah pilihan raya, tapi nak lantik dia senator macam Pudin Poka. Pudin Poka pun tak menang pilihan raya, kalah. Tapi dia dilantik sebagai senator, jadi menteri penuh, menteri KDN. Tapi dia kalah pilihan raya, Pudin Poka ni. Dia acah-acah je depan dia menang pilihan raya. Tai dia menang. So KJ ni dia kalah pilihan raya juga. Kalah dengan Ramanan. Malu babe, dengan Ramanan dia kalah. Tempoh hari kan dengar dia nak dilantik dalam kabinet. Betul tak betul ni? Jangan, kau kan jawab lah betul tak betul. Test market, tengok apa market kata. Bagi nama, bagi hidup. Bagi nama, bagi naik. So lepas ni tak terkejut kan. Anwar nak melingkup kan. Siapa nak naik? Anwar nak melingkup, siapa nak naik? Itulah persoalan dia sekarang tu. Tak boleh buka habis lah. Mana boleh buka habis?